Welcome to the Holy Creed Show. My name is Zul Wang Ajaib Awab. My name is Muhammad Khidir. Assalamualaikum Temasek people. Shalom my friend. Ada orang. Oh ya yeah. Well behave Kalau tak ada orang aku dah pergi. Betul lah apa? Okay. Itu pelan-pelan lah. Betul. Kalau Okay. kalau berbual pelan-pelan actually kan dia punya dia punya kalau misalnya lah kalau kau pergi jumpa orang. Okay. Kita taruh ni lah, kalau kita pergi nak buat renovate rumah. Okay. Kau faham? Nak renovate rumah takkan kan nak pergi berbual dengan ID pergi-pergi. Betul apa? Ni semua adab apa orang Betul, kata? adab. Kalau depending on which ID. Okay. Tapi ID yang paling bagus Altura Spaces. Oh, Altura Spaces. Private Altura Limited. maksud dia apa tu? Altura maksudnya Pythagoras Theorem. Yes. Apa maksud dia? Altura tu aku pun tak tahu. Aku tahu ada satu band, aku rasa Brozan pun tahulah dia punya band. Spaltura. Yes, dia ada satu lagu Death metal apa? Death metal. Dia bukan black metal. Black metal gila Black babi. metal? Gila babi. Allah kill Jesus. Dia punya lagu gila babi. Black metal kira Antichrist lah. Antichrist. Okay, I see. ACDC, Antichrist, Devil Child. Oh. Sekarang kita tengah berbual pasal sponsor. Betul. Dan podcast ini ditajakan khas oleh Altura Spaces Private Limited dan kepada anda yang ingin mengubah suai rumah anda. Betul. Dari rumah yang kira orang kata rumah 3 room nenek-nenek punya. Tapi kan tak Kau semestinya kacau aku lah. dengar, tak semestinya kau nak baru pindah. Okay. Kau dah lama pindah nak renovate pun Altura Boleh. Spaces boleh buat. Nampak? Apa masalahnya? Nampak? Call Dia aje. punya, Nampak? Potong dia sui lah. bukan rumah nenek-nenek aje. Betul. Rumah yang biasa dah boring ah. Aku dah duduk sini 6 bulan, aku nak renovate lagi. 6 bulan Every 6 month pun boleh. Ya. Slowly betul. lah. Correct. So Altura Spaces ni kalau nak contact dorang 8714-5808. Okay. Cuba repeat again. 87145808. Betul. Korang boleh follow dorang pun dekat alturaspaces.co kat IG. Oh, betul. Dekat TikTok pun ada. Betul. Jadi follow sekarang lah. Follow sekarang. Jadi mana tahu dia orangnya update semua korang boleh tengok lah. Tapi yang satu bagus pasal Altura Spaces ni, kau tahu kenapa? Apa? Consultation free lah. Free Habis call aje. Oh, call boleh jumpa lah. Betul. Boleh jumpa, Okay. boleh datang warehouse, boleh tengok barang-barang yang kat dalam sini. Oh, yalah, betul. Nampak? Nampak dia boleh masuk. Bagus. So Altura Spaces Naik keliru aku tengok dia ni. So Altura Spaces Private Limited 871458 Ya, dan kami masih lagi bersama Brozan dalam studio kita. And kita pun nak continue lah dengan soalan-soalan kita yang ada. Oh, ya betul. Okay. Jadi soalan kita yang kita nak mulakan ni Brozan. Kau ada? Aku nak tanya kau satu soalan. Okay. Pasal bila ni kita go deep sikit lah pasal bila kita berbual pasal night walk ni, okay. Dan aku tengok macam aku pun ada tengok juga. Aku not a regular viewer. Tapi aku sometimes bila aku tengok ni nanti ada this term called uji nyali. Oh, okay. So mungkin kau boleh explain sikit uji nyali ni apa. Betul. And apa dia punya motive of doing this. Okay. Alright. So basically uji nyali ni maknanya menguji keberanian lah. Nyali tu is actually bahasa Indonesia. Oh. Nyali tu keberanian kau. Oh. Jadi aku selalu akan adakan satu segmen ni uji nyali because aku nak aku punya guest merasakan sendiri. Okay. And how dia react bila dia kesorangan. Okay. Sama ada dia boleh go through that uji nyali ataupun tidak. Oh, okay. Aku selalu ingat nyali tu macam panggil pendamping ke apa-apa. Bukan lah Bukan. Oh, okay. Then what are they supposed to do? Diorang kena duduk seorang? Duduk seorang. For how long? Depends. Kadang-kadang 30 minutes, kadang-kadang 45 minutes, kadang-kadang 1 hour. Depends lah. Kalau sebelum kita start the live, kita akan tanyalah. Okay. Kau okay tak kalau aku kasih duduk uji nyali 45 minutes? Kalau dia okay, kita go lah. Okay. Kalau dia cakap macam aku tak berani then aku tak paksa lah. Okay. And then what do usually bila diorang duduk ni what are they supposed to expect and apa yang pernah terjadi dekat diorang ni? Okay. Pernah terjadi Sampuk. Sampuk lah? Betul. Okay. Boleh ceritakan lebih tak?
Okay, aku ada satu guest ni kan, ikut aku lah buat night walk. Okay. So aku tanya among the guest aku yang ikut ni, aku tanya dia siapa-siapa yang nak try lah. Habis ada satu perempuan ni tau. Okay. Dia macam, okay, saya nak try. Aku tengok dia ni Confident lain macam lah. confident gila. Okay. So aku cakap okay, tapi at the same time aku tengah study juga dia ni. Sama ada dia ni ada ilmu ke, ataupun dia pernah ada main certain permainan. Aku tak nak cakap lah kat sini lah kan. And aku tak tahu. Okay. So bila dia duduk kat situ, dalam waktu aku rasa less than 10 minutes, aku dengar dari jauh suara orang pekik. Okay. Suara orang pekik. So live kan kadang-kadang lagging, lambat kan. So aku tunggulah. Aku tengok dia ni duduk tak ada apa-apa, tapi aku dengar suara orang pekik. Okay. So bila aku nampak budak ni dah terbaring pekik, aku terus lari masuk. Okay. Tu bila kau pergi tu in group In group. Group of berapa ramai? Aku rasa dalam that night 7 orang. 7 orang. And they are strangers lah kira. Strangers lah, normal viewers lah. Normal viewers lah. Engkau ajak dia orang. Aku ajak dia orang. Okay. Then what happened? Then after that aku pergi dekat tempat yang aku letak dia tu, Cinyali tu. Terus dia dah pekik-pekik. Dia cakap keluar. Okay. Keluar. Dia cakap dengan kau? Dia tak cakap aku. Dia pekik lah. Oh, dia pekik kita semua random lah. Oh okay. Macam orang kena sampuk, dia tak boleh control. So dia cakap keluar. Lepas tu dia dah macam dia punya tangan dia, kaki dia semua dah bergerak-bergerak lah. So aku terus baca keluarkan. Lepas tu dalam 5 minit lah, dia dah normal, relax balik kan. Dia dah okay. Terus aku tanya dia lah, engkau tak bilang aku yang kau ada something with you? Ya. Lepas tu baru dia cakap. Dia cakap baru dia cakap dia ada dulu ada masuk permainan ni lah. I see. So apa yang aku explain dengan aku punya viewers malam tu kan, is actually bukan tempat tu punya hantu lah. Jin yang ada kat situ yang mengganggu. Tu benda yang dah ada dalam badan dia. Betul. Yes. Okay. Sebab tu jangan cuba-cuba. Kalau let's say macam kau ada ilmu ke mengamalkan sesuatu, jangan challenge. I see. Nanti ada risk kat situ. I see. Menyusahkan. Challenge meaning apa? Bila diorang let's say dia ada pendamping let's say Betul. dia ada benda mendamping dalam badan dia, kira dia nak try dengan surrounding dia tu. Yes. Dia nak cuba. I see. Nak cuba tapi tanpa dia sedar tau. Tanpa dia sedar. Dia just go dengan dia punya firasat hati dia, yang aku nak buat, tapi dia pun tak tahu. Sebenarnya dia datang as clean as possible lah. Dia tak ada plan apa-apa lah. Tak ada plan. Tapi bila part dia dah blend dengan environment malam tu, dia akan ada perasaan macam nak cuba. I see. Yes. Wow. Okay. Then other than that, experience yang dari orang-orang yang uji nyali ni, ada yang macam pernah nampak ke apa ke? Nampak ada. Tapi from dorang punya ni lah, dorang punya story lah kan. Dorang nampak benda kelibat hitam, and then ada yang atas pokok, this kind of things lah. Tapi macam kita viewers tak nampak. Tapi dia yang seorang kat situ, dia yang nampak sendiri. Yes. Pasal aku pernah jalan dengan Zul. Dia ni pergi on lagu. Alamak, dia ni sungsang lah dia ni. Sungsang Sungsang. Dah tak boleh jalan dengan kau lah. Tapi itu kan entertainment. Tu entertainment. Bagi aku okay. Tu kita dah nak terbang lah. Kat mana tu? Tu dekat Bukit Brown punya dalam. Kumantong. Kumantong. Jadi kita orang kita dekat situ. I mean, aku pun dulu time muda-muda, aku memang suka jalan in groups. So kita memang suka explore lah kan. Yes. Tapi aku rasa kau jalan in group tu tak ada mentality nak nampak hantu ke, nak cari hantu. Tak ada. I mean it's a night walk juga technically kan. Pasal kita dulu muda-muda memang kalau adventure dalam satu adventure 35-40 years ago lah, muda-muda memang. Okay. Then diamlah pan. Tapi apa tu then macam for myself, aku rasa macam until today aku tak pernah nampak. And then aku pun tak ada that orang kata when aku pergi jalan ni kan, aku selalu very well composed. Jadi aku akan diam. Kalau aku nampak pun aku diam. Aku rasa pun aku diam. Yes. Then hari tu si Denny pergi, kita ada satu member, si Hasan tu, dia nak pergi jalan. Kira wife dia macam encourage. Wife dia macam gairah nak tengok lelaki dia pergi jalan. Yes. Sekali terus dah gitu kita pun jalan. Then si Zul ni ajak kita masuk tempat apa dia yang kau cakap dia lagi dalam.
kan tempat tu yang kau kata ni dalam seorang gila. Yang pokok pisang tu lah yang dalam tu. Ya. Terus tu si ada few of us macam okey lah, boleh lah, masuk je lah. Sekali terus dah masuk, jadi on lagu tu angin. Itu gila babi. Itu maafkan saya terpanggil word babi. Itu crazy. Tiba pula minta maaf. Itu gila kinzir. Oh, gila kinzir. Kinzir. Khinzir pasal KH KH. Khidir. So anyways, bila aku dah bawa dorang masuk dalam situ, aku dah macam okay, jam sini danger. Sini aku pernah jalan seorang, aku pernah duduk macam-macam bunyi macam okay Azul, jalan lah, masuk. Semua Yaya Karupaya. Nama kau satu. Nama dia. Terus dah masuk, dah jalan, aku dah buka lagu. Zan, aku on lagu Lindsay Wangi je. Sama satu area yang kita tu berangin, semua dengar. Dia punya angin pun macam sekilat. Untuk dia punya angin kuat lah, betul-betul kuat lah. Kuat. Dia macam tengah slowly lah, gradual. Yes, correct. Okay. Tapi itu real lah. Lepas tu tapi aku at that point of time aku macam, aku bukan nak kata takut, cuma aku nak tahu what happens next. Curiosity lah. Tapi aku curious. Yes. Tapi Hasan ni dah takut, dia macam dia terus stop lagu, dia kata dah. Dia ambil handphone aku, dah stop lagu immediately lah. Aku cakap siul lah. Cakap okay lah jalan. Aku pun tak tahu macam mana kalau in case of any emergency ke kan. Kalau orang-orang ada, kita pun tak tahu, kita setakat kawan je. Mana benda yang ada kat dalam dorang, kita tak tahu apa kan. So to be safe, aku cakap kita apa, kita keluar. Kid terang-terang tak, aku rasa dia pun berani gila. Macam tak lah gila. Yalah berani lah. Macam Wan Celak ni semua kita tak tahu tau. Hasan ni semua kita macam alamak, aku tak sure macam mana. At least kalau apa tu kalau kau biarkan lagi sikit aku terbang. Aku tahu, aku dah nampak kau dah gini lah. Habis kepala dah naik apa. So anyways, during that period of time, dorang cakap dorang nak try. Aku cakap okay lah, jalan lah, kita buat lah just for fun. Nak feel je lah. Nak feel just for fun. So it was a good adventure. So satu kali je tu kita pergi terus tak. Dorang cakap nak bikin weekly tapi tak bikin kan. So which is okay lah. So talking about this Eugene Ali, aku pernah bikin dengan Brozan. Okay, ceritakan. Nampak dia punya fate. Tak ada kan satu episod tak ada. So bila aku dengan Brozan cakap dengan aku, Kizul, kau nak pergi mana? And one thing good about Brozan, dia akan tanya kau, kau nak pergi mana, kau nak buat apa, kau nak ini. Aku cakap okay lah, tak kisah. Kita tengok viewers. Kita usually will say kita tengok viewers cakap apa. Kalau viewers on, kasih kita gift gini ke depan. Gift is just, jangan ingat kita tak ada duit guys. It is just to entice you guys. Duit banyak. Duit. Ya. Just to entice them, you know, korang nak support, macam korang tengok wayang, korang kasih coin ke, kasih apa, appreciation kasih lah, macam appreciation lah. Correct. So bila dorang dah cakap on lah, so taruh gift hilang. Aku cakap ni dah nak kena buat sial ni. So aku ajak Brozan, okay Zan, kita pergi Mount Pleasant. Mount Pleasant seram gila. Ya ke? Asal seram ah? Gymkhana dekat yang tu. Okay. Aku rasa aku pernah pergi, cuma aku tak ingat clearly apa yang seram lah? Okay, dia punya tempat it's very dense. Okay, very dense and gelap gila kid. Gelap. Kalau ada full moon dia tak gelap sangat, dia a bit greyish kau boleh nampak. Tapi kalau macam kau pergi first sampai 14 where tak ada bulan ataupun bulan sabit, rabak kid. Even your hand in front you cannot see. This is something that I experience myself lah. So aku cakap dengan Brozan, okay kita pergi sini. Kau betul Zul nak jalan, aku boleh jalan seorang. Aku sini aku dah season, aku boleh jalan seorang. Kita tapi tengok. Tapi kau pun agree sana seram? Aku okay lah, sana pada aku tak berapa seram sangat lah. Oh okay, untuk Zul seram lah. Maybe lah you experience dia lah. First time dia pergi. Tumpang saya tu. So dia punya seram is dia punya vibe. Okay. Dia punya feeling, because you are walking on a narrow thoroughfare which is your left and right, pokok-pokok besar-besar, habis ada kubur tepi-tepi dikit. Okay. But kubur is still kubur, tak kira Melayu, Cina, India ke apa. So aku cakap dengan Brozan, okay aku jalan lah, aku tak kisah aku jalan. So aku masuk dalam. The problem is with this kind of spaces, internet reception. Okay. Internet reception dia rabak gila. So aku cakap
Ya tak apalah, aku buat, aku stay luar, macam-macam bunyi diorang dengar kat dalam tu. Dengar orang berbual. Usually aku kalau pergi, aku dengar Cina berbual kalau aku pergi kubur Cina. Kalau aku pergi kubur Cina, dia berbual India, something is wrong. Yalah, betul lah. Aku pergi sana, aku dengar orang Cina berbual, Kid. Ni hao gitu. Hao. Okay. Sefan lah. Sefan ajak makan lah. Oh. Why not cermian? Cermian noodle easy to eat what. So bila aku dah masuk, ada satu pondok tau. Apa Zan tu pondok apa tu, dia caretaker punya dah ada caretaker punya pondok. Okay. Seram Zan, seram Kid. Zan pula. Ni aku pergi dengan YB. Pergi dengan YB. Seram. So cakap, okay, duduk Zul, Eugene Ali gini, gedebak. Aku duduk seorang Aku duduk seorang. Habis dia ni dah taruh apa, macam-macam asap-asap. Bukan nak panggil, tapi nak kasih dia punya vibe lah. Bau-bau stanggi, bau-bau ni kan. Macam seram. Habis kau lampu tutup. Okay. Lampu tutup, ada satu lampu je kau buka Very dim. Very dim. Dia suruh aku blindfold. Dia suruh aku blindfold, dengar. Aku macam aku dah macam cari apa tau, cangkul ni ada, aku sebat kau tahu nak blindfold. Seram Kid. Without even blindfold, just sitting down there, the feeling is really wrong. So bila aku dah cakap, okay, aku duduk Berzan ni, aku duduk, aku mau duduk, aku relax. Tak sampai 5 minit Kid, depan aku ada macam satu lagi pondok kecil. Aku nampak kaki orang Asial tengah jalan. Kaki orang? Kaki aja. Kaki tengah nak naik, macam nak naik sini. Tapi pasal lampu, okay, aku tak bilang viewers yang lampu kat bawah ni aku ada shine. Okay. Aku kena tipu Kid. Pasal dah seram. Ni gentleman macam cakap. Cakap. Aku macam, aku shine lampu cakap, asal ada orang Dia tengah naik tu macam bukit kecil. Okay. Aku macam, sialah ada orang musibah. Aku ingat tak ada orang. Terus aku fikir balik bila aku duduk. Mana ada orang sini? Kalau ada orang, aku tahu apa ada orang. Habis kat atas dia punya roof dah ada bunyi macam-macam Kid. Okay. Terus aku macam, Zan, tak boleh Zan, ni aku nak kena keluar. Berapa minit tu? Tak sampai 5 Siul. Tak sampai 5 minit. Come on Azul, you disappoint me man. No, pasal apa tau? Bukan pasal apa, aku nak kasih orang Chan. Apa Chan kau nak kasih orang? You scaredy cat lah you. Walao. So aku rasa apa yang Brozan buat hari tu, dia nak buka aku punya something like a third eye lah. Macam okay Zul, kau baca ni, kau ni. Aku cakap, Zan, tak mau. Kasih aku duduk as a normal person. Aku seram lah, macam aku tak pernah ni semua kan. And aku an advocate of not believe in Pontianak, pocong ni semua. Aku tak believe apa. Musibat kau buka mata aku, alih-alih 10 kat depan aku. Tak mampus. Musuh muka kau. Tu masalah. Cakap musibut, tak payahlah. Tak apa. But and again, kalau kau boleh explain a bit deeper about this Eugene Ali, kenapa orang nak buat, then maybe you can. Okay, basically kalau orang nak buat tu, dia just nak test dia punya courage lah. Okay, tapi untuk aku akan study orang tu. Okay. Aku akan study dia, macam mana dia ni, orang dia berani ataupun tidak, ataupun dia berani, dia takut tapi dia fight. Faham. Fighting with macam Zul, dia ada takut. Tapi dia fight dengan berbual, you know. Dia, psikologi dia main, mental strong. So aku just need to take dia punya sense je. Sense dia yang aku boleh tarik is dia punya mata. Okay. Correct. Bila aku tarik mata dia akan drop. Berani dia akan drop. So tu pasal kau suruh dia blindfold. Ya. Oh. Aku dah kau jadi hamci kia. Apa tu? Hamci ya. Tak boleh Kid, seram. Aku tak bedek kau. Aku macam tak mula. Kira kalau aku tutup lampu sekarang dia takut ah. Kat sini okey lah. Sekarang okey. Kat sini okey. Dia chip kat sini apa. But aku rasa siapa-siapa yang nak try, siapa-siapa yang nak try ni Eugene Ali nak test ke, aku rasa boleh lah. Boleh. And korang tahu tau, one of your senses is been taken away. One of your senses is been taken away. Jadi bila one of the senses is taken away, lain senses akan jadi lagi berkembang. Yalah. Ni aku rasa Brozan nak kena explain lah. Okay. So one of it is mata kita dengan mulut. Okay. So the rest is leave it. Okay. So dia akan rasa bila part kau dah tutup mata, kau dengar bunyi, kau akan imagine banyak benda. Faham tak? So this is not about hantu ke jin, it's about yourself.
Yep. It's about diri kau sendiri. Okay. So dari situ kita boleh nampak dia ni punya actual punya berani ataupun tidak diri dia macam mana. Oh, serius lah. Yep. So kalau kau just taruh orang berbual gitu, dia takut tapi dia akan fight. Bila dia baca komen tend to be kelakar. Kadang-kadang views ni pun kelakar, mengarut. Orang tengah uji nyali, dia berbual meripik, berbual stokin lah, berbual siapa lain. So kadang-kadang aku macam dia ni. Lepas tu kadang-kadang aku off comment. Bila off comment dia terus habis. Oh, serius lah. Dia dah maki-maki. Dia cakap gini, musibah aku off live. Dia nak off live. So these are the thing lah yang kita nak kena look into. Play with psychology. Okay. Even macam kita cakap pasal hypnotize. The art of it is actually kita punya mind. Okay. Macam mana kita nak block dia ni. Macam dia takut one day aku nak try dekat dia, tapi dia macam skeptical sikit. Aku nak slowly bring dia into this thing understanding. Bukan nak cakap pasal tarik jin ke apa, bukan. Kita bukan bikin macam itu. Cuma it's more on diri kita sendiri. To understand yourself better. Yes, correct. Oh, wow. Tapi throughout your journey out of 100% berapa ramai orang tumbang? Kira tumbang bukan tumbang rabak lah, as in orang yang takut give up. Give up I think 80% lah. 80%? Tinggi Syul. Tinggi. Okay, tapi aku takkan kasih macam senang-senang punya uji nyali lah. Kalau kau nak, aku tengok dia level gini, dia cakap boleh, okay, dan aku taruh. Aku pernah juga bawa orang ni cakap, okay Zan, first time dia ikut aku, Zan, aku nak pergi sini. Aku tanya, kenapa kau nak pergi sini? Aku curious, aku nak tahu. Habis kalau kau nampak, aku gurau dengan dia. Kalau aku nampak, aku nak kejar dia lari. Jadi aku bawa dia. That time aku pergi dekat penjara lama punya, Air Molek dekat Johor. Sampai dekat situ, dia dah jalanan first block, second block dia naik, dia dah dengar bunyi orang panggil nama dia. Terus lari keluar. So aku cakap dengan dia, tadi kau cakap kau berani, kau nak kejar, nak tengok kan. So from there kita boleh tahu sama ada orang ni mulut dia berani ataupun hati dia yang betul-betul berani. Wow. So yang important is actually kau akan discover diri kau sendiri. Bukan aku. It's more about kau. Kau duduk, kau akan tahu diri kau. Kau boleh level of ketakutan and keberanian kau sampai tahap mana. I see. Pasal macam aku suka challenge diri aku pasal apa tu. Yelah, memang betul kita takut dengan Allah. Betul. Tapi keyakinan kita kat mana? Betul lah. Kalau kau masih takut dengan makhluk tu, kira something is not right. I see. Correct. Wow. So bagi aku kan, bila dia test macam gini kan, it's not about testing or nak buat something that is nothing to become funny. It is something that macam orang-orang yang dekat dalam live yang kita buat ni, dorang pun boleh learn something from us. Memang kita jalan ni bukannya nak apa, seperti aku cakap lah, untuk mencari, tapi untuk mencari keberanian diri sendiri. Betul. Itu bagi aku important. Pasal aku penakut ni orang. Aku penakut. Solat tak tinggal. Riak satu. Solat tak tinggal, you know. Solat Jumaat. Betul. Button pun tak boleh pijit. Dia tak agree dengan kau. Itu pasal sibat me button. So anyways, pasal aku, it's not that I'm not a believer, I am, but I just want to find out how much can I believe. So ada orang-orang macam gini macam Brozan. Aku pernah pergi dengan dia tempat paling ekstrim, which we gonna bring to the another episode about tempat-tempat ekstrim yang dekat Singapore yang Brozan pernah masuk pergi. Boleh share Brozan? Boleh Sekarang dah boleh ni. Dah boleh? Tapi sebelum kita akhiri, podcast ini ditajakan khas oleh, bukan akhiri, sebelum kita habiskan ni episod. Akhirkan ni episod. Akhir pasal ada KH juga. Shut lah. Podcast ini ditajakan khas oleh Altura Spaces Private Limited, dan kepada anda yang ingin mengubah suai atau menukar-nukar lah keadaan dan pemandangan di dalam rumah, bolehlah engage Altura Spaces. And jangan lupa untuk book a free consultation dengan diorang. Jadi korang boleh kenal mereka. Ini apa? WhatsApp ke call? WhatsApp lah. WhatsApp boleh lah. WhatsApp insyaAllah. InsyaAllah. Jadi korang boleh jumpa diorang, memperkenalkan diri dengan diorang. Dan after that korang boleh minta lah quotation yang mana diorang boleh assist korang lah. Betul, dengan ubah suai rumah korang. Tak kira lah besar ke kecil ke tua ke muda ke, boleh saja menelefon 8714 5808 8714 5808 atau boleh follow mereka di IG alturaspaces.co. Dengan itu, see you on the next episode. Bye-bye.